Pada hari ini, Pakatan Harapan di negeri Johor dah habis modal. Mereka terpaksa main satu sentimen belas ehsan daripada pengundi-pengundi di negeri Johor. Sebab apa MZ cakap macam tu? Apa tengok, dari mula hari berkempen, kita tengok bendera yang reject, mereka nak salahkan pihak lawan. Hari ni pula ada lagi satu status mengatakan bendera mereka dicabut. Apabila dah dipasang selesai, bendera mereka dicabut. Ni hampa tengok ni. Kononnya pihak lawan lah yang cabut bendera mereka. Nak minta belas ehsan pengundi-pengundi di negeri Johor ni. Kononnya pihak musuh ni main kotak cabut bendera ketika mereka ni kempen kan. Tak ada satu mentaliti yang sihat, pertandingan yang sihat. Kerja nak sabotaj saja. Ni hari ni mai MZ nak habaq sikit lah kepada puak-puak Pakatan Harapan ni. Orang pasang bendera tak pakai pipe tu saja. Hampa pakai rasional lah sikit otak. Kalau pipe tu nak cucuk dekat tanah macam mana? Ni hampa tengok Perikatan Nasional pasang bendera macam mana? Perikatan Nasional ni pasang bendera, kita pasak dulu kayu dekat dalam tanah kan, dan juga ikat bendera dekat kayu tu, barulah pukul, barulah tak terbang. Ni hampa pacak pakai pipe tu saja nak lekat macam mana? Silat-silat MZ tengok dekat bawah tu tak ada pun kesan tanah. Kalau kata kita pacak bendera cucuk dekat tanah, dia tercabut, pasti ada kesan tanah dekat bawah tu. Tapi hari ni tak ada. Mereka cuba nak main satu sentimen, nak salahkan pihak lawan. Kononnya pihak lawan main kotak. Kononnya pihak lawan ni suka sabotaj mereka. Nak ambil lah perhatian rakyat negeri Johor, nak ambil perhatian pengundi-pengundi di negeri Johor supaya bersimpati kepada mereka ni. Sebab apa mereka ni suka main sentimen simpati sangat ni? Dah tak ada modal ke? Memang betul Pakatan Harapan dah tak ada modal. Dulu bolehlah sebelum jadi kerajaan, duk jajah, kita akan hapuskan PTPTN, kita akan turunkan harga minyak, kita akan hapuskan tol. Benda tu tak boleh dah nak main sebab mereka dah kerajaan 4 tahun. Benda ni mereka tak boleh nak buat, mereka tak boleh nak laksanakan. Malah semua apa yang mereka cakap tu semakin meningkat naik. Tak ada pun yang turun. Jadi tak ada dah modal. Tak ada modal politik untuk menceritakan kepada rakyat negeri Johor. Mainlah sentimen untuk pengundi-pengundi negeri Johor bersimpati untuk pangkah mereka. Mereka ni buat raja teruk, orang sabotaj. Ni tak ada sabotaj lah. Cara kita tengok bendera hampa tu pun kita tahu cucuk macam tu ataupun lepak macam tu saja. Sebab hampa bukannya jentera yang pasang, hampa upah orang pergi pasang. Orang tu dapat duit suka hati, depa cucuk-cucuk bagi nampak banyak, prak ambil gambar, tinggal depa belah. Esok angin mai selerak habis jatuh. Lepas tu nak salahkan orang. Banyak sangat dah isu kenapa bendera Pakatan Harapan sahaja, bukan bendera parti-parti lain yang masuk. Ni, orang Johor fikir guna rasional. MZ cakap bahasa utara, MZ minta hampa faham. Okey baik geng. Assalamualaikum.